dengan menggunakan Fafi Islamic Education. Mari kita mulakan. Fafi Islamic Education ni disediakan oleh para pelajar tulis Islam Johor serta Ibrahim daripada Said Tanadi dan Media Pendidikan. So apps ni memang baguslah untuk kita gunakan sebagai bahan rujukan ataupun bahan melengkapi. Seterusnya, mari kita kenal siapakah yang pembuat apps Fafi Islamic Education. Baiklah, para pelajar, inilah barisan-barisan utama dalam pembuat apps Fafi Islamic Education yang membantu kita untuk memudahkan dalam pembelajaran dan juga pengajaran. Seterusnya, baik, kita teruskan dengan pengenalan dalam subtopik sirah darjah 4. Jadi pengenalan subtopik yang kita akan pelajari pada hari ini ialah bagaimanakah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra. Jadi terutama sekali, apakah itu Isra dan Mi'raj? Mari kita kenali sama-sama yang menarik. Isra dan Mi'raj ini adalah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga peristiwa ini merangkumi dua bahagian. Maksudnya Isra bermaksud lain, Mi'raj bermaksud lain. Jadi mari kita fahami dan mentelaah apa itu maksud Isra dan Mi'raj. Isra ini adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin dalam satu malam. Mi'raj pula bermaksud kenaikan Nabi Muhammad SAW ke langit syurga hingga bertemu dengan Allah SWT serta membuat arahan salat fardu bagi umat Islam. Jadi Isra Mi'raj ini disambut setiap tahun oleh umat Islam sebagai hari yang penuh berkaitan dan pengajaran spiritual. Jadi boleh faham tak bahawa Isra dan Mi'raj ini adalah salah satu isu penting yang ada dalam kalender Islam? Betul tak? Jadi kita terus ke objektif pembelajaran. Jadi apabila kita selesai pembelajaran sahaja kita pada hari ini, murid-murid akan mengetahui apakah itu peristiwa Isra dan Mi'raj, serta murid dapat menguraikan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa dan seterusnya. Jadi setelah selesai di pembelajaran ini, saya nak murid-murid uraikan apa yang kamu semua faham tentang Isra dan Mi'raj. Seterusnya, kita dapat memahami hikmah dan pengajaran Isra dan Mi'raj. Seterusnya, murid dapat menyatakan pengajaran daripada peristiwa ini seperti kepentingan solat, kesabaran dan keimanan. Jadi antara dua poin ini, para murid akan dapat mengetahui apakah hikmah serta pengajaran di sebalik peristiwa yang amat penting bagi Islam. Serta murid-murid juga dapat menyatakan pengajaran daripada peristiwa ini seperti kepentingan solat. Jadi daripada situ murid-murid akan mengetahui berapa pentingnya solat, bersabar dan apa juga pentingnya keimanan dalam diri setiap murid-murid. Yang dua terakhir ini pula, menghayati nilai-nilai ini, murid dapat mengamalkan nilai takwa, sabar dan ketaatan kepada perintah Allah SWT dan kesadaran. Yang bermaksud murid, kamu semua dapat menghayati nilai-nilai ini serta dapat mendalami nilai-nilai ini daripada peristiwa penting ini. Seterusnya, kita sebagai umat Islam mengamalkan nilai takwa, sabar dan ketaatan. Maksudnya, daripada pembelajaran tauhid yang kita akan pelajari pada hari ini ialah kita dapat amalkan benda itu dalam kehidupan seharian. Okey, latar belakang peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku kira-kira setahun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Ketika itu Nabi SAW menghadapi tekanan hebat daripada kaum Quraisy di Mekah. Isra dan Mi'raj ini juga menjadi bukti keagungan Allah SWT dan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan ini, Nabi SAW juga bertemu dengan para Nabi terdahulu dan menyaksikan syurga dan neraka yang menguatkan lagi mesej dakwah dan ajaran Islam. Baik, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, apa
Apa yang murid-murid tahu tentang peristiwa ini? Nabi jumpa dengan para Nabi semasa sebelum naik ke langit ketujuh. Okay, baik. Selain daripada itu, Nabi mendapatkan perintah solat. kita solat. Okey, baik. Jadi walaupun benda ni saya belum ajar, murid-murid dapat mengetahui peristiwa-peristiwa penting dalam kalender Islam. Baik. Kita akan terus kepada topik satu. Baik, topik satu. Baik, astagfirullahaladzim. Baik, di dalam topik satu ini, dalam Isra wal Mi'raj, berdasarkan Al-Quran ayat Al-Isra ayat 1, peristiwa ini adalah mukjizat yang berlaku pada waktu malam. Yang bermaksud apa di sini? Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan pada waktu malam Nabi daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin dan terus ke langit berjumpa dengan Allah SWT dan menerima arahan daripada Allah SWT di mana macam mana menerima arahan solat bagi umat Islam daripada yang banyak sampai daripada 5 waktu sahaja. Baiklah, seterusnya. Topik 3 ini menerangkan peristiwa sebelum Isra dan Mi'raj. Data Nabi Muhammad SAW dibelah oleh malaikat Jibril. Pada peristiwa sebelum Isra dan Mi'raj ini, dada Nabi Muhammad SAW dibelah oleh malaikat Jibril, yang di mana hati baginda dibersihkan dan diisi dengan iman serta hikmah. Okey, siapa tahu hati baginda dibersihkan dengan menggunakan air apa? Kita bagi dibersihkan dengan air Zam-Zam. Ya, betul. Jadi, walaupun saya baru mengajar topik ini pada hari ini, murid-murid telah dapat memahami serta mempelajari sebelum kita belajar. Sebab apa? Ini semua ialah perkara-perkara yang telah diterangkan oleh mungkin pada ibu bapa korang ataupun kelas kafah ataupun lain-lain lagi. Seterusnya, topik keempat ni 1.4, peristiwa semasa Isra. Nabi Muhammad SAW menaiki Buraq. Ini daripada perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis serta bertemu para nabi, diperlihatkan berbagai kejadian dan sebagai pengajaran. Jadi Nabi Muhammad pergi ke Mekah ke Baitul Maqdis dengan berjalan kaki, betul tak murid? Mestilah dengan menaiki Buraq. Beliau pergi ke Mekah, dari Mekah ke Baitul Maqdis dengan menaiki Buraq, serta beliau baginda juga berjumpa dengan para nabi serta diperlihatkan pelbagai kejadian sebagai pengajaran. Okey, diperlihatkan pelbagai kejadian sebagai pengajaran. Perkara ini Allah nak membuktikan bahawa pesawat itu luas serta hebat. Faham tak murid-murid? Faham ya? Okey, soalan aktiviti. Kita mulakan dengan soalan aktiviti. Okey, murid-murid bersedia ke nak jawab kuis? Sedia. Okey. Soalannya senang je. Okey. Apakah maksud Isra? A. Perjalanan Nabi ke langit. B. Perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. Serta C. Perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Okey, siapa nak jawab soalan pertama? Ya. Jawapan dia C, Ustaz. C. Betul. Ada yakin? Yakin dengan jawapan awak ya? InsyaAllah. Ya. Baik ya. Soalan struktur. 1. Nabi Muhammad menaiki apa
perjalanan daripada ke Baitul Maqdis bertemu dengan para nabi. Okey. Siapa nak jawab soalan itu? Soalan ni senang. Buat. Saya. Ya. Jawapan pertama ialah menaiki burak. Naiki burak. Jawapan kedua ialah dari Mekah ke Baitul Maqdis. Dia bukan daripada Iran ke? Bukan, ialah kat perang sekarang tu. Oh. Dia ke Iran? Ya. Betul tak? Dia bukan semasa. Habis kau terbang bukan ada? Bukan, zaman dulu tak ada kapal tebal. Oh, betul lah bro. Ada kapal terbang. Betul lah. Confirm yakin dah betul? Kau mesti. Yakin Okey, next. Apakah hewan yang dimiliki Rasulullah SAW semasa peristiwa Isra dan Mi'raj? Okey, apa? Maaf, saya tersalahkan. Siapa nak jawab silakan buat. Soalan senang ni. Baik. Akhir sila jawab. Miss tersebut. Soalan senang ni. Okay, baik. Baik, tahniah Kes sebab berjaya menjawab soalan Miss tersebut. Baiklah, sekadar itulah sahaja soalan quiz kita pada hari ini serta pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah. Ini ialah antara barisan-barisan yang menjayakan dalam membuat aplikasi Public Islam Education yang daripada pelajar Konstitusi Islam Johor dalam subjek dan media pendidikan. Dan ini ialah pensyarah beliau dan ini adalah barisan-barisan pembuat aplikasi tersebut. Sekalian tahniah untuk mereka semua kerana berjaya membuat aplikasi tersebut. Jadi tamatlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi harapnya murid-murid semua faham serta memahami dalam subjek tersebut. Dan sekian itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.